Tahukah anda ukuran sebenar kekayaan seorang bukan pada berapa besar pendapatan mereka, tetapi pada berapa banyak yang mereka mampu simpan. Ramai orang gajinya besar, pakai kereta mewah, rumah pun nampak cantik, tapi simpanan mereka kosong. Hidup nampak gah, tapi kalau hilang kerja walaupun sebulan, mereka boleh terus lumpuh. Sebaliknya, ada orang yang gajinya sederhana, tapi disiplin menyimpan setiap bulan. Sedikit demi sedikit, simpanannya bertambah. Akhirnya, dia lebih stabil dan lebih kaya daripada mereka yang bergaji besar. Itulah asas sebenar kekayaan seperti yang selalu ditegaskan oleh mentor emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq. Dan untuk pastikan simpanan itu betul-betul kekal, sebahagiannya perlu ditukar dalam bentuk emas. Emas kalis bocor, kalis inflasi dan terbukti simpan nilai dari dulu sampai hari ini. Jadi mulakanlah tabiat menyimpan sekarang. Tak perlu tunggu gaji besar. Yang penting mula je dengan apa yang ada. Kalau nak tahu cara mudah untuk mulakan simpanan emas, boleh hubungi saya. Jumpa lagi.